Ni 114 surah. Allah Ta'ala arah Jibril, wahai Jibril, pergi ke Lauh Mahfuz, buat turun 114 surah, semua sekali. Di Lauh Mahfuz ada seketui, tapi dia tak ada kulit macam ni lah. Tetapi di Lauh Mahfuz tu ada 114 surah. Maka Jibril pun pi Lauh Mahfuz, ambil 114 surah, bawa mai ke langit dunia. Daripada langit dunia, Allah pun arahkan kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, hari ni buat turun surah ni, esok buat turun surah ni, minggu depan buat turun surah ni. Selama 23 tahun. Peristiwa Jibril pi ambil Quran di Lauh Mahfuz, bawa pi ke langit dunia, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itulah Al-Quran yang sebuah ni, yang merupakan kalam Allah, dibawa daripada Lauh Mahfuz pi ke langit dunia, sampailah pada hari Nabi berada di Gua Hira. Ketika itulah Jibril datang buat kali pertama berjumpa dengan Rasulullah dengan rupa paras seorang manusia. Maka Jibril pun turun jumpa dengan Nabi. Nabi tak kenal Jibril, Jibril kenal Rasulullah. Maka Jibril pun buat turunlah Quran yang pertama, iaitulah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat tak habis pun surah tu. Kadang-kadang Quran ni hari ni turun 5 ayat, esok turun surah lain. Esok dia turun surah lain. Macam tu turutan dia selama 23 tahun. Lepas 3 hari dia sambung pula surah Iqra' tadi ayat 6. Jibril buat turun daripada ayat 6 sampai ayat berapa pula? Maka Rasulullah lah yang akan panggil salah seorang daripada penulis wahyu, yang mana yang ada. Kalau ada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali lah tulis. Kalau ada Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan lah tulis. Kalau ada Zaid ibn Thabit, Zaid bin Thabit lah tulis. Kalau ada Ubay ibn Ka'ab, Ubay ibn Ka'ab lah yang tulis. Penulis-penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila turun wahyu, Nabi pun akan panggil. Nabi kata, ayat ini letak di surah ini, sambungan pada ayat ini. Maka sahabatlah yang akan tulis. Kerana wahyu pertama pun turun daripada ayat 1 sampai ayat 5 saja.